Anjing. Tak adalah. Tu pun dia tinggal. Ayo. Sebab itu kadang naik laki dah. Daripada itu. Bang, yang ni kena ada duit ke macam ni? Minimum RM5 je dalam kad. RM5. Tapi kalau tak ada duit dalam kad, boleh beli tiket lah, free je. Oh, free je? Nak pergi mana-mana stesen pilih je. Oh. So nanti dia bagi Boleh lah. Boleh kita nak tanya. Ni stesen berapa? Stesen sampai 11.30. Sebelah sana. LRT berapa stesen? Apa pukul 11.30 lah. Betul. Tapi kalau 11.30 tu last train, katakan abang dah half, so dia stop kat last station lah. So Oh. make sure kena plan lah betul. Pukul 11 ke. Kena meri pukul 11. Tak apa lah, naik Grab je lah. Memory dekat sana dah stop, so kena turun kat sana. Syek-syek? 14. Paling dekat ni. Kat menteri tu kan? Menteri tu apa? Datuk Menteri. Datuk Menteri kan? Lebih kurang kan? Datuk Menteri yang Dekat bandar kan? Dekat Avicenna. bandar Avicenna. Ah, ya. Kat Kan? situ. Oh. Dia dekat Datuk Menteri, Avicenna tu tepi tu. Try je lah, free. Tu lah, nak try lah ni. Macam mana nak ambil tiket dia? Nak try lah dekat Datuk Menteri, lepas tu nanti ambil tiket lagi, balik. Oh. Jalan-jalan je. Tu lah nak try. Datuk Menteri. Datuk Menteri. Sahkan. Dua. Okay. Apa tu? Apa dia? Terus ambil. Kat bawah. Oh, okey. Ni nak try ni. Orang dah try pagi. Kita pula pun nak try. Nak map kan? Boleh tak? Dia bagi map guys. Dah berapa tahun tunggu. Terima kasih. Terima kasih. Nanti dah sampai ada keluar, lepas tu naik balik. Ambil tiket baru. Oh, okey okey. Atas sikit, jauh sikit. Okey. Oh, sejauh. Kita jangan apa. Oh, tak boleh rapat. Terima kasih. Ni ke? Rapid. Ya ke? Try ke? Try tanya dia Bang, nak tanya sikit abang. Kalau ke Plaza Peransang tu, kalau naik bas macam mana? Dia akan berhenti kat mana? Dia akan berhenti Blue Wave lah. Ha? Blue Wave. Blue Wave. Itu Madia. Madia. Oh. Dekat tak? Dia berhenti kat situ. Dia sebab sana tu untuk orang jalan. Betul. Dia buka. Oh, tapi kalau buka tu, lalu bagi tu terlalu kan? tu. Bagi terlalu. So, dekat ke tu? So kalau okay. So, kalau macam naik, kalau kan sebulan kan free kan? Ha, So, kalau naik macam bas, pakai IC ke. kalau IC tak ada duit, Tenggo ke. oh bagai tak cikgu. Walaupun kena ada duit lah dalam tu dulu Ha? Kena ada duit lah dalam tu. Biasa dia kena ada RM5 tapi free je gitu charge. Dia tak ni. Oh, ni. Ini komplit PKNS ni Oh, ini lalu. Oh Ini ni. lalu. Dia akan naik atas, dia turun dekat SACC Mall. ICC Dia turun semua. situ, Sebelah je. right, sebelah dia. Okey, boleh. Dekat. Ni. Yang itu. Yang sana, yang sana tu. Sebelah sana. Oh, kena kita beli. tahu. 53. Oh, 753 tu. 753. 753. Oh. 753. Ini 762. 753. Tapi 762. dah tu, tapi dah tuliskan yang kat situ mana kan?
Tapi dia lalu lah, yang ini ada chance sikit lah. Kalau yang ini, tapi dia akan lalu Madihah juga ni. Pusing-pusing pun lalu kat situ juga. Tapi depan betul-betul perangsang tak dapat lah. Kalau tidak, Sebab itu memang dah tutup jalan tu. Kalau dekat memang SSCC kita akan turun. dia lalu jugalah, tapi dekat secondary lah. Sama je. Kalau jalan buka pun kita turun dekat MBSA tu. Oh, MBSA. Kalau jalan buka, tapi jalan tu tutup. Ada buat apa lah. So pas operasi sampai tu. Start pukul apa? Tak pagi dah kan? Pukul 12 lebih. Betul ya. LRT 11.30 dia kira hampir LRT tu sama lah. Betul? Nak naik bas ke nak tengok? Baik. Baik. Boleh ke? Kalau Ada hal apa tadi? tak nak test ke? Nak try. Naik LRT Nak pandai je yang ini. Tu lah. Peluang ni pun. sebulan juga. Bulan tu. Direction. Tengok dekat jalan dia. Selamat dah ramai-ramai ikut orang pagi pergi kerja. Apa macam lain ni? Ni kena terus ni. Kereta ni. Tapi kalau subuh-subuh tak kot. Lepas tu? Terus Tengok. Terus. Terus belok kiri. Oi, Tak je. kena naik bas ni. Okay, dah patah balik lah. Dah tahu kan? Mana tengok. Sekejap, I rasa I tahu lah jalan ni. Ni kereta masuk. Pagi-pagi banyak kereta tu. Bagas sale baru. Dear valued passengers, please Ikut pintu A untuk balik ke rumah. Kenapa ada situ lagi? Tak. Nak rakam ke? Nak rakam. Masuk TikTok. Masuk TikTok. Okay guys, kita dah sampai. Kita sambung di next vlog.